tip macam mana korang nak elak bihun ataupun nak selesaikan masalah bihun. Okey, tengok sampai habis. Jangan salah faham. Kalau korang skip, nanti korang tak faham. Memang rugi. Hari ni memang biasa berlaku kat real BC. Ini common masalah. Okey, tali terbenam tali, geng. Okey, bihun biasa boleh lagi kita kawal. Kalau terbenam tali, geng, memang korang akan berdoa, geng. Okey, kat sini kalau boleh nampak, aku memang ada kes terbenam tali. Tali halus 10 LB ke 15 LB berdiameter 0.6 sampai 0.1 memang ada resiko untuk terbenam tali. Terutama korang force cast ataupun paksa cast, bila tersentak bihun memang pening kepala. Dia ada 2 option atau 3 option kat sini. Okey, aku bagi 3 option. Yang pertama, leraikan macam biasa, seperti kau tengok dalam video ni lah. Macam biasa, tarikkan tali. Itu konvensional, itu standard, yang lama, yang basic, yang biasa kita pakai. Yang kedua adalah potong tali. Memang kita tak boleh buat apa, geng. Biasanya korang nak seleraikan bihun ni paling lama 10 ke 20 minit. Itu paling lama, geng. Kalau lebih daripada 10 minit, percayalah cakap aku, korang membazir masa, terutama main kolam. Potong je lah tali, geng. Itu option yang kedua. Option yang ni memang berisiko untuk pendekkan tali korang. Mungkin separuh daripada tali korang ataupun lebih lagi, menyebabkan tali korang pendek. Itu je resiko dia. Yang ketiga ni option yang paling selamat sekali, iaitu tukar terus mesin lain. Okey, tukar mesin lain option yang paling terbaik. Okey, sebab tu spare satu mesin yang ataupun yang dah standard ataupun mesin biasa-biasa dalam kita punya beg memancing. Okey, itu fungsi dia. Bila berlaku bihun, terus boleh tukar. Tak, ataupun nak one set pada sekali ngarut pun tak ada masalah. Okey, kalau kau bawa macam aku ni satu set je, memang pening kepala. Jujur cakap lah, geng. Okey, option yang aku pilih kat sini adalah potong tali, geng. Okey, jadi hopefully dapat something dari video ni, geng. Ini 3 cara macam mana nak leraikan bihun ataupun nak atasi masalah bihun. Jangan lupa solat 5 waktu, kewajipan bagi umat Islam, kawan. Assalamualaikum.